Okey, Puan Rauhah ni cakap tak gunalah beli emas banyak-banyak, lepas tu bila sesak masuk pajak gadai. Letih nak bayar upah simpan 1% sebulan tu. Kalau tak mampu tebus kurang daripada 3 tahun, terus je jual. Barulah terbuka otak ni kan. Inilah orang yang cerdik pandai. Dia tak FOMO, maknanya dia betul-betul menggunakan emas tu untuk storage dia punya kekayaan. Dia tak jual, dia tak pajak. Tapi bila ada masalah kewangan, saya rasa Puan Rauhah ni dia memang ada simpanan emergency dan dia memang ada saving. So dia tak kalut nak jual, dia tak kalut nak pajak. Kebanyakannya ilmu orang-orang zaman sekarang ni, dia pergi ajar, ada duit, beli emas, masuk pajak gadai, dapat duit, beli lagi. Itu ilmu yang salah dan tak betul. Financial literacy tu dah ke laut lah. So, kena hati-hati, jangan dengar nasihat yang tak betul tentang simpanan emas. Senang je emas ni, beli simpan.